Aku teringat masa kecil-kecil kan, memang aku suka makan yogurt. Dan kalau ke pasar raya, aku memang akan suruh lah mak aku atau bapak aku untuk beli yogurt. Cumanya daripada Farm Fresh telah mengeluarkan produk baru, yogurt buatan mereka sendiri. Dan salah satu contoh yogurt buatan Farm Fresh ada perasa mix berry, iaitu campuran berry, dan juga mango, iaitu perasa mangga. So aku rasa menarik, so aku terus belilah. Tak apa, aku nak try buka satu, iaitu Farm Fresh yogurt mango macam ni. Daripada mango lah, so aku nak try buka. So dekat atas dia ada sudu dia. So dia tulis apa ni? The good bacteria from yogurt can maintain digestive efficiency and help especially in the morning. Maksudnya bagus untuk perut lah kan, untuk usus perut. Oh macam ni rupanya. Kat luar nampak kuning kan? Oh kat kuning mango dia dekat bawah, kat atas ni yogurt dia lah. Okey, kita try. Okey, aku nak try. Wow. Aku nak rasa dulu. Rasa macam mana? Memang betul lah rasa yogurt. Rasa masam-masam. Aku nak ambil mango kat bawah. Okey, dapat. Aku nak rasa. Guys, memang sedap guys. So pada korang yang berminat nak makan yogurt kan, daripada rasa mango macam ni ataupun mix berries macam ni daripada Farm Fresh, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.